Episod 6, apabila keputusan tidak menutup kes, pada tahun 2000, mahkamah sudah membuat keputusan. Tetapi di luar mahkamah, konflik itu tidak berhenti. Sebab dalam dunia sebenar, satu keputusan undang-undang tidak selalu menamatkan satu sejarah panjang. Mahkamah Rayuan 2000 mengesahkan satu perkara penting. Penduduk tidak dianggap sebagai setinggan biasa dalam maksud undang-undang. Mahkamah juga mengiktiraf wujudnya elemen kebenaran atau lisen berdasarkan sejarah penempatan dan pengetahuan pihak berkuasa pada satu tempoh masa. Namun, mahkamah tidak memindahkan hak milik tanah. Di sinilah punca konflik bermula. Dalam undang-undang tanah, hak menduduki tidak sama dengan hak memiliki. Mahkamah mengiktiraf keadaan ekuiti, tetapi pemilikan tanah kekal di bawah nama pemilik berdaftar dan kuasa negeri. Dua sistem berjalan serentak, tetapi tidak sentiasa selari. Selepas keputusan itu, pihak berkuasa dan pemaju meneruskan proses pembangunan berdasarkan hak milik berdaftar. Pada masa yang sama, sebahagian penduduk terus merujuk kepada keputusan mahkamah sebagai asas tuntutan mereka. Kes ini tidak berhenti pada tahun 2000. Ia berlanjutan melalui beberapa peringkat mahkamah dan proses semakan. Isu utama yang berulang sentiasa sama, pampasan, status pendudukan dan cara keputusan 2000 perlu dilaksanakan. Dalam tempoh masa berikutnya, pelaksanaan keputusan mahkamah berlaku secara berperingkat di lapangan. Sebahagian penduduk menerima penyelesaian, sebahagian lagi terlibat dalam pertikaian berterusan. Dan sebahagian kawasan mula berubah melalui pembangunan semula. Menjelang tahun 2026, kesan konflik ini masih boleh dilihat di kawasan asal penempatan. Operasi penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah mahkamah dilaporkan berlaku secara berperingkat, menandakan bahawa isu yang bermula sejak puluhan tahun lalu masih belum sepenuhnya selesai dari sudut sosial. Mahkamah telah menjawab soalan undang-undang. Tetapi, realiti di lapangan menimbulkan soalan yang berbeza. Bagaimana keputusan yang sama ditafsir dan dilaksanakan dalam dunia sebenar? Dan di sinilah konflik sebenar bermula, bukan di mahkamah, tetapi selepasnya. Episod 7, Pampasan, Hak, dan siapa yang sebenarnya kalah? Episod 7, Pampasan yang tidak seragam dengan keputusan mahkamah. Dokumentari ini merupakan kisah rintihan nyata yang telah berpanjangan di Kuala Lumpur, diceritakan melalui suara penduduk dan perjalanan kehidupan sebuah komuniti yang menyimpan sejarah, kenangan dan harapan. Mahkamah telah mengiktiraf satu asas penting pada tahun 2000. Namun apabila sampai kepada pelaksanaan, cara penyelesaian yang berlaku tidak sepenuhnya mencerminkan semangat keputusan tersebut. Keputusan Mahkamah Rayuan memberi pengiktirafan bahawa wujud elemen ekuiti dalam penempatan ini. Ini bermaksud, isu pampasan dan kedudukan penduduk sepatutnya mengambil kira sejarah pendudukan dan keadaan sebenar di lapangan. Tetapi dalam pelaksanaan selepas itu, tawaran penyelesaian tidak datang dalam satu bentuk yang seragam. Ada penduduk yang menerima pampasan atau penyelesaian awal. Ada yang menerima tawaran berbeza pada masa berbeza. Dan ada juga yang tidak berada dalam skim penyelesaian yang sama. Apabila penyelesaian berlaku secara berperingkat, kesannya mula kelihatan pada bentuk fizikal kampung. Kawasan yang dahulu bersambung mula mengecil sedikit demi sedikit. Bilangan penduduk juga berkurang secara berperingkat. Masalah utama bukan hanya pada pampasan, tetapi pada ketidaksamaan pelaksanaan. Apa yang berlaku di lapangan tidak sentiasa mencerminkan pendekatan ekuiti yang dibincangkan dalam keputusan mahkamah. Sebaliknya, ia berlaku mengikut fasa, keadaan, dan situasi berbeza bagi setiap kelompok penduduk. Dari masa ke masa, struktur kampung yang dahulu bersatu mula terpisah. Ada kawasan yang sudah berubah sepenuhnya, dan ada kawasan yang masih kekal dalam keadaan lama. Mahkamah telah menetapkan asas undang-undang, tetapi pelaksanaan menentukan realiti akhir di lapangan. Dan di antara kedua-duanya, lahir satu jurang yang mengubah keseluruhan wajah kampung Cubadak tambahan. Episod 8, apa yang tinggal selepas segalanya berubah. Episod 8, keputusan mahkamah tak selesai isu ini. Dokumentari ini merupakan kisah rintihan nyata yang telah berpanjangan di Kuala Lumpur, diceritakan melalui suara penduduk dan perjalanan kehidupan sebuah komuniti yang menyimpan sejarah, kenangan dan harapan. Satu keputusan mahkamah sepatutnya menamatkan satu isu.
Tetapi bagi kampung Cubadak tambahan ia tidak berlaku begitu. Selepas tahun 2000, pelaksanaan di lapangan tidak berlaku secara seragam. Sebahagian penduduk menerima penyelesaian awal, sementara sebahagian lain masih dalam proses berpanjangan. Dalam tempoh ini, isu mula berpecah kepada kes individu. Antaranya termasuk kes yang melibatkan Makcik Wahidah, yang berkaitan status kediaman dan tindakan susulan di lapangan. Apabila pelaksanaan tidak seragam, isu ini kembali semula ke sistem mahkamah dalam beberapa peringkat. Kes tidak berhenti pada satu keputusan, tetapi terus berulang dalam bentuk rayuan dan semakan. Pada tahun 2014, Mahkamah Rayuan sekali lagi mendengar isu berkaitan kedudukan penempatan ini. Keputusan tersebut masih mengekalkan bahawa isu ini tidak boleh dilihat secara mudah tanpa mengambil kira fakta sejarah penempatan. Namun ia masih tidak menyelesaikan keseluruhan konflik di lapangan. Masalah utama bukan hanya pada keputusan mahkamah, tetapi pada pelaksanaan yang tidak bergerak secara serentak. Mahkamah, pentadbiran, dan tindakan lapangan berjalan dalam garis masa yang berbeza. Antara 2000 hingga 2014, isu ini bukan semakin selesai tetapi semakin kompleks. Dan episod seterusnya akan menunjukkan bagaimana keadaan menjadi lebih tegang selepas 2014. Episod 9, apabila DBKL dan kes mahkamah masuk fasa lebih tegas. Episod 9, 3 notis, 3 kuasa, 1 kampung. Dokumentari ini merupakan kisah rintihan nyata yang telah berpanjangan di Kuala Lumpur, diceritakan melalui suara penduduk dan perjalanan kehidupan sebuah komuniti yang menyimpan sejarah, kenangan dan harapan. Dalam satu kampung, 3 jenis notis dikeluarkan oleh 3 pihak berbeza. Dan setiap satu membawa kesan yang berbeza kepada penduduk. Pertama, notis daripada pejabat tanah ke atas kawasan di bawah pentadbiran tanah PTP. Ia berkait dengan status pendudukan di atas tanah yang dikawal oleh pihak tanah negeri. Kedua, notis daripada DBKL untuk struktur rumah dalam kawasan pentadbiran bandar. Ia berkait dengan peraturan bangunan dan kawalan pembangunan kawasan bandar. Ketiga, notis dan tindakan undang-undang daripada pemaju terhadap rumah di atas tanah yang telah diperuntukkan untuk pembangunan. Ini melibatkan hak pembangunan dan pelaksanaan projek yang dirancang. Masalah utama ialah 3 sistem berbeza bergerak pada masa yang sama dalam satu kawasan. Tanah negeri, pihak berkuasa bandar dan pemaju swasta, semuanya bertindih di satu lokasi yang sama. Akibatnya, status setiap rumah menjadi berbeza-beza. Satu kawasan boleh menerima tindakan yang berlainan mengikut pihak yang berkuasa ke atasnya. Ini menjadikan keadaan di lapangan semakin kompleks, dan di tengah-tengah semua ini, muncul satu istilah yang paling berat kepada penduduk iaitu penceroboh, binaan haram. Episod 10, siapa sebenarnya yang dianggap penceroboh, binaan haram, menduduki tanpa kebenaran dari pihak berkuasa negeri DBKL. Episod 10, siapa sebenarnya penceroboh, mana binaan haram? Dokumentari ini merupakan kisah rintihan nyata yang telah berpanjangan di Kuala Lumpur, diceritakan melalui suara penduduk dan perjalanan kehidupan sebuah komuniti yang menyimpan sejarah, kenangan dan harapan. Dalam semua dokumen, satu perkataan menjadi titik paling sensitif. Penceroboh, binaan haram. Dalam pelaksanaan di lapangan, istilah ini digunakan dalam notis rasmi terhadap sebahagian struktur rumah di kawasan tersebut. Berdasarkan status pentadbiran tanah, kedudukan penduduk ditafsir mengikut undang-undang semasa. Namun perkara ini menjadi lebih kompleks apabila dirujuk kepada keputusan mahkamah. Pada tahun 2000, Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa penduduk tidak boleh dilihat sebagai penceroboh semata-mata dengan mengambil kira sejarah penempatan dan elemen ekuiti. Pendekatan yang sama turut dipertimbangkan semula dalam keputusan Mahkamah Rayuan tahun 2014 yang masih mengekalkan bahawa kedudukan penduduk tidak boleh disamakan secara mudah sebagai penceroboh atau binaan haram tanpa melihat fakta sejarah. Di sinilah konflik utama bermula kerana keputusan mahkamah dan tindakan pentadbiran tidak menggunakan istilah yang sama. Mahkamah menilai berdasarkan sejarah penempatan manakala notis pentadbiran ditafsir berdasarkan status tanah semasa. Bagi penduduk, keadaan ini menimbulkan kekeliruan yang besar. Kerana dalam satu masa, mereka tidak dianggap penceroboh oleh mahkamah, tetapi dilabel berbeza dalam tindakan pentadbiran di lapangan. Namun,
Keadilan di bilik bicara menuntut harga yang terlalu tinggi. Meskipun penduduk pernah menang di Mahkamah Tinggi pada tahun 1996, ia bukan pengakhiran, malah menjadi permulaan penderitaan yang berterusan. Penduduk sudah lama berhabis duit, menggadaikan simpanan demi simpanan untuk terus dan terus melawan di mahkamah. Lama-kelamaan, kudrat fizikal dan kewangan mula menjejak titik noktah. Sebahagian penduduk akhirnya terpaksa akur dengan rasa pasrah dan rebah menerima keputusan Mahkamah Tinggi yang sentiasa memihak kepada pemaju. Sejarah kekecewaan yang panjang terus berulang, bermula daripada kekalahan di Mahkamah Tinggi 2013, berlanjutan ke Mahkamah Tinggi 2019, sehinggalah keputusan di Mahkamah Tinggi 2025 yang lalu. Mereka bukan mengalah kerana mengaku salah, tetapi mereka sudah kehabisan segala-galanya. Hanya segelintir yang berbaki yang masih mampu melangkah ke Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan, walaupun hakikatnya, sudah berkali-kali penduduk turun naik melangkah ke Mahkamah Rayuan pada tahun 2000, 2014, 2022 dan kini tahun 2026. Namun, satu persoalan besar yang terus menghantui penempatan ini. Kenapa setiap keputusan mahkamah yang memihak kepada penduduk ini sentiasa dipandang sepi oleh pihak pentadbiran? Dan di sinilah konflik sebenar terbentuk apabila satu istilah membawa dua makna berbeza antara keputusan mahkamah dan pelaksanaan di lapangan. Penceroboh atau binaan haram. Episod 11, siapa yang menentukan status sebenar di lapangan?